Nama saya Katsumi Minato. Kenapa saya dalam situasi sekarang ni? Semuanya bermula sehari yang lepas. Ini ialah peluang untuk kamu kejar impian kamu. Kamu patut ambil haluan yang kamu nak. Apa yang abang nak? Toy, saya nak cakap pasal impian. Impian tak ada sayap untuk terbang ke mana-mana. Tapi sekurang-kurangnya impian ada kaki. Impian bergelut selangkah demi selangkah untuk membesar. Saya memang nak bagi tahu abang. Tapi kalau raksasa muncul lagi, abang pasti ke? Leganya. Terima kasih. Hei abang, saya rasa dah tiba masa untuk abang buat apa yang abang nak. Tak ada apa yang abang... Abang pun patut kejar impian abang. Mak ayah dan juga abang-abang saya tu, mereka bukan keluarga sebenar saya. Tapi abang-abang saya pernah bagi tahu, tak kisahlah siapa pun kamu, kamu adalah diri kamu. Ikatan kekeluargaan yang terjalin, ianya lebih kuat. Yang penting, macam mana kita saling menyayangi. Jadi kenapa kalau saya perempuan? Tak perlu fikirkan perkara tu bila kita nak lindungi seseorang. Hello pakcik. Saya Riko Asakura. Semuanya bermula dari cahaya yang berwarna aneh. Kami tiba-tiba diambil oleh tangan gergasi dari awan kilat. Awak tak boleh mengalah. Awak sendiri yang cakap. Ikatan kekeluargaan lagi kuat dari segalanya. Apa yang penting awak ambil berat sesama sendiri. Jangan putus asa dengan ikatan tu. Itulah nilai sebuah keluarga. Awak takkan sertai baseball dekat kolej? Tapi awak dah pun terpilih. Jadi, nak teruskan perniagaan keluarga? Ya. Nak buat kanak-kanak rasa teruja dan bagi mereka impian. Itu kerja yang saya nak buat. Awak pun abaikan impian awak. Awak nak beletih pada saya pula. Dah pergilah. Saya tahu apa yang awak akan cakap. Awak akan cakap, nama saya Trigia. Saya datang untuk tunaikan permintaan awak. Apa impian awak? Saya cuma tawarkan pada mereka semua impian mereka. Semua jadi tak diterima. Manusia dan negara saling berperang. Dan ikatan yang awak agungkan akan musnah dengan senang. Macam mana dengan ni? Ini cantik bukan? Asahi yang buat rekaan ni. Asahi popular dengan lelaki. Ha? Ayah kena telefon mak kamu. Ini adalah Falcon One. Falcon One, masuk sekarang. Mio cakap dia patut ada berdekatan. Okey? Falcon One, apa status kamu? Ayah, ada apa ni? Asahi, ayah hormati perasaan kamu. Tapi kamu masih terlalu muda. Kamu faham tak? Untuk hantariku balik ke dunia dia semula, nampaknya kita kena hidupkan semula Hadron Collider. Untuk baik pulihnya akan ambil masa sedikit. Kita dah disiarkan ke seluruh dunia dengan satelit tapi masih tiada respon. Kita gunakan zon gelap Pega. Kita gunakan medan sub ruang zon gelap untuk lonjakkan isyarat ke seluruh semesta. Yukio, Katsumi datang ni. Makcik dengar adik kamu, Isami akan pergi ke Amerika. Baguslah untuk dia, ya. Taklah macam si Yukio ni, cuma main permainan video aja sepanjang hari. Yukio! Yukio! Anak saya dah hilang. Anak saya. Yukio! Yukio!